Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada abangku-abangku yang dikasihi, dirindui selalu. Khabar semua? Harap semua okey lah steady lah Right. So, terima kasih kerana telah klik video ni. Didoakan semoga sahabat-sahabat semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan dipermudahkan urusan di dunia dan di akhirat. Right. So, apa cerita ini bang? So, ini saya ada gitar vintage reissued ini reissued V6 vintage, nama brand dia vintage. Memang steady lah gitar ni kan. Right. So gitar ni owner saudara Mubin. Terima kasih kepada abang Mubin kerana sudi mempercayai khidmat PC Guitar Works. So gitar ni istimewa bang, sangat-sangat istimewa, sesuai dengan bajet untuk para marhain, pegitar-pegitar marhain yang minat gitar-gitar pattern Stratocaster macam ni Right. So dia punya pendekatan daripada segi ergonomik, daripada segi pattern, daripada segi format dia memang menyerupai gitar Fender lah Biasanya kalau Strat ni orang memang gunakan Fender sebagai penanda aras lah. Saya pun tak tahu kenapa lah kan. Biasalah sebab gitar tu adalah gitar yang pertama seumpamanya dicipta dekat dunia ni, iaitu Fender Stratocaster. Sebab tu dia legend kan. So, apa yang menarik pasal gitar ni dia pakai pickup Wilkinson Elnico ni. Saya kalau macam ada customer yang ada mengalami masalah gitar dia yang pickup serbu lah, pickup tak function lah, rosak lah, saya memang prefer lah pickup Wilkinson ni. Saya memang prefer. Dia ada banyak dia punya Elnico dia. So, yang ini dia punya kombinasi macam biasa, satu master volume dan dua tone. Maksudnya tone yang ini untuk neck dengan mid, so tone yang ini untuk mid dengan bridge. Right. Jadi bridge pun Wilkinson dia pakai blok besar warna hitam ni. Blok dia warna hitam. Jadi blok dia ni saya tak pasti material dia apa, nampak macam warna je hitam sebab nampak ada sopik-sopik, nampak krum-krum dia tu kan. Saya tak pastilah. Tapi mungkin hitam dia tu pun mungkin ada kandungan warna hitam tu macam carbon steel dan sebagainya. Saya tak pastilah dia punya material dia tu. Tapi walau macam mana pun gitar yang pakai, mana-mana gitar yang pakai blok besar macam ni memang dia akan menghasilkan energi getaran yang bagus lah untuk gitar kan. Tone dia bright berbanding dengan nipis. Kalau nipis tu energi dia bukan tak bagus, dia akan menghasilkan karakter tertentu lah berbanding dengan gitar yang pakai blok besar. Right, sebab pickup ni akan tangkap apa frekuensi yang dikeluarkan oleh tali kan. Right. Jadi daripada segi fret, dia pakai fret jumbo saiz 2.7 mm, dia punya tinggi saiz 1.3 mm Simcoe itu. Jadi dia punya tremolo dia ni saya daripada 3 spring V shape triangle shape tu, saya buka satu spring sebab 3 spring dia ketat sangat bang. Macam ini dah lembut lah, nak main tremolo pun senang kan. So gitar ni masa mula-mula main tremolo dia tuning lagi teruk lah kan. Saya main dia habis semua berterabur lagi, terutamanya tali G kan. So yang ni alhamdulillah saya dah setting dia balik. Jadi biasanya kalau untuk main gitar Strat ni, saya kalau macam untuk solo yang gitar karok, saya akan pakai selector yang channel keempat ni. Sebab yang channel keempat ni dia bunyi dua ni, jadi dia tak ada noise kan. Dia senyap, dia jadi macam humbucker lah pasal dia dua coil kan. Kalau satu dia
dia ada noise sikit lah kan. Tapi macam yang ini saya pakai multifax, so dia ada noise gate kan, so dia kurangkan noise tu lah. So kalau saya pakai yang channel 4, bunyi dia agak lunak sikit, agak gemuk sikit bunyi dia. Jadi kalau sahabat-sahabat yang pakai Strat ni, jangan asyik fokus, kalau boleh lah, kalau boleh style masing-masing lah. So tali, kalau macam jenis nak solo tu, jenis tak suka sound bising tu kan, noise tu, so select dekat nombor 4 ni. Dia senyap lah. Ataupun nombor 2, channel nombor 2. Kalau channel nombor 1 yang ini, so tone dia glassy. Dia punya tone dia jernih sikit kan. Kalau yang channel 2, tone dia macam hambaka sikit. So pada owner, kalau nak main gitar ni, nak main style Fred Rose pun jangan risaulah, insyaAllah boleh lah. Daripada segi tuning stability, alhamdulillah lah saya dapat lah achieve apa yang saya target tu. Not lah 100%, at least 95% tu dapat lah kat situ kan. So owner kalau nak main style Fred Rose pun insyaAllah okey kan. So untuk dapatkan tuning stability untuk gitar-gitar yang non-locking macam ni lah kan, memang satu benda yang agak susah lah. Sebab kita nak kena buat calibration tu agak lama, kita nak buat benda tu kan. Kalau saya nak cerita kat sini pun takut sahabat-sahabat ikut, dia tak jadi. Pasal dia sebenarnya nak calibrate tu, dia kena ikut jenis gitar, jenis kayu, kekuatan neck apa semua tu, cara kita bolt on dia balik. Lepas tu cara kita genset dia punya bridge tu lah kan. Sebab dia tak sama, quality ni medium quality lah, medium quality. Dan yang paling penting dia punya nut slot dia ni bang. Yang paling penting ni dia punya nut slot ni, supaya kita main tremolo tu, tali tu boleh bergerak lancar, dia boleh patah balik ke tempat dia. Dan spring tu dia berupaya untuk tendang balik untuk posisi zero, supaya tuning dia kekal neutral. Itulah dia cara saya buat lah untuk spring tu dan nut ni. Okay, dia punya nut tu jangan sempit sangat, jangan besar sangat. Kalau besar dia, kalau nut tu besar macam ni, so tali tu dia akan bergegar, dia akan naik ke atas tu yang bunyi macam sitar tu. Dia vibration, dia kena tight tapi dia kena cantik je dia punya luncur dia tu. Kena check lah dekat situ kan. Ada beberapa tools lah yang kita kena check. Kita boleh pakai lah, antaranya kita boleh pakai nut slot file tu, tapi jangan pakai yang V. Kena pakai nut slot file. Nak pakai V boleh, tapi kita kena genset dia balik pakai kertas pasir, grid 600 ataupun 400. Just bagi dia bulat balik je. Itu cara saya lah, supaya nut tu, tali tu dia boleh meluncur kan, dia stable, dia punya tuning dia tu.
lah bang saya ni bukanlah pemain gitar yang bagus. Saya ni repair gitar je pandai. Right. Okay, jadi dia punya headstock. Dia punya headstock, dia punya tuning machine. Okay, dia punya tuning machine dia ni jenis vintage. Okay, jenis vintage dan yang bagus sekali dia ada staggered. Dia macam Gotoh punya style lah. Dia punya shaft dia ni, tuning machine shaft dia ni, dia staggered. Maknanya staggered tu benda tu dia disusun tinggi rendah. Dia macam tu. So dia tujuan dia untuk apa? Tujuan dia sebab tali bass side ni dia tak ada string 3. Jadi apa nama ni, bila shaft yang tali 6 dengan tali 5 tu tinggi, so kita boleh lilit dia tebal sikit. So tali daripada nut ni break angle dia boleh turun ke bawah sangat. Ke bawah sangat pula. Boleh menjunam lah kan. So tak payah string 3 pun okey. Pasal nak letak string 3 pun dia tegak sangat ni bang. Dia tegang sangat ni, dia dekat kan. So dia punya bridge, dia punya tuning machine dia tak ada tulis apa-apa brand. Sekejap saya tengok kat sini. Saya tak nampak lah bang. Tapi saya rasa ni Wilkinson lah. Kalau dah ni Wilkinson, saya rasa ni pun Wilkinson lah kot kan. Jadi gitar ni apa masalah dia bang? Masalah dia buzzing bang. Benda ni saya tak boleh nak cakap apalah. Banyaklah gitar-gitar lain pun sama ada buzzing, uneven frets. Tapi macam mana pun dia punya buzzing dia tu fret 12 onwards ke atas, agak obvious juga. Jadi saya terpaksa buat fret leveling, partial leveling dekat sini. Tapi walau macam mana pun saya buat balik ke semua fret dia ni, fret dressing tu, whole entire fret kat sini. Jadi gitar ni dia swarm edge body kayu natural dan dia gloss. Okey, dia gloss top coat. Lepas tu dia punya neck dia sedap bang. Macam Fender neck dia. Kan dia punya modern C dia tu. Memang betul macam Fender punya style. Dan dia satin finish, ada skunk line kat sini untuk repair truss rod dan sebagainya, nak tukar ke apa ke. Lepas tu dekat belakang ni dia ada sign daripada owner John, apa tak nama dia, John, sorry abang aku tak nampak lah, John Hornbill macam tu lah nama dia. Right. So dia punya pick guard, dia ni pun menarik juga kan. Saya ni semua benda saya tengok bang. Menarik maksud saya apa? Dia pakai pick guard yang medium quality. Maksudnya dia 3 layer. 3 layer pick guard. So dia keras lah. Dia keras dan dia tahan lama. Dia susah nak keput. Dia pick guard yang jenis macam ni. Okey, lagi satu defect gitar ni untuk default factory defect dia. Factory setup tu ada defect. Jadi dia punya skru dekat saddle ni, oi tajam-tajam bang. Nak main riffing langsung apa berlubang-lubang tangan ni kan. Main nak tekat tu ni. So saya dah just naik dia ke atas balik. So dah alhamdulillah dia dah okey lah. Okey, so yang string action yang saya achieve yang sekarang ni 1.2 mm. Yang asalnya 2.7 mm dekat fret 12. Yang paling ujung sekali 2 dekat 3 mm. Tinggi jugalah tali dia. So itu tak menjadi hairan lah buat saya lah, sebab biasanya benda-benda macam ni memang diorang buat lah sebab nak mengelakkan bunyi buzzing tu kan. Harga gitar ni dalam 2K juga harga dia. 2K. So biasalah dalam 2K tu buat setup, insyaAllah dia okey lah sedap bang bunyi gitar ni. Okey, kita try tone clean sound. Okey, so tone clean sound gitar ni. So bridge pickup. Right, so mid pickup, neck pickup. Sekejap saya naikkan sikit dia punya mic dia. Alright. So mid pickup dia.
Alright, kalau saya tambah chorus. Okay, yang tadi tu mid pickup. Untuk neck pickup, nice bunyi dia kan, clean dia, bunyi dia jernih kan. Okay, bridge pickup. Gitar ni saya tadi main tremolo, sampai sekarang ni saya tak ada ubah dia punya tune. So okay lah, boleh lah main. Dia balancing tu dapat lah. Saya nak set up gitar ni, nombor satu saya memang cari dia punya keseimbangan, dia punya balancing dia tu kan. Baru kita fikir benda lain. Sebab kalau balancing tak ada, kalau sound sedap, tone sedap, tapi balancing tak ada, dia pada saya tak cukup lah kan. Dia kena playability first lah, then baru kita fikir dia punya tone dia tu. So playability dia tu banyak lah cara dia. Kita nak vibrato, string action high, neck relief. Okay, saya lupa nak beritahu, gitar ni dia punya truss rod dia single way, one way, dia tak boleh ke depan so kepada owner Abang Mubin, apa nama ni, ambil maklum dia punya truss rod dia ni bukan double way, dia single way. Dia boleh ke belakang, dia boleh lawan arah jam saja, dia tak boleh ikut arah jam. Right. Maknanya kalau neck kita ni dia bow macam ni, so kita boleh lawan arah jam, so neck tu boleh tegak balik lah kan untuk setup. Tapi kalau neck tu bengkok macam ni, dia bow macam ni, so dia tak boleh. Dia tak boleh adjust balik pasal dia one way saja. So take note kita ni kerja elok-elok, jangan kena panas, direct apa semualah jangan teripat benda. Kalau ada hard case pakai hard case. Kalau ada gig bag pakai gig bag yang berkualiti sikit lah sebab ni 2K pun harta juga bang kan. Kan mahal juga tu 2K ni kan. Sedap bang bunyi dia. Kalau saya pakai channel 4, so kalau channel 2 ni kan, sebenarnya boleh adjust lagi sound dia. Pasal yang ni saya setting dekat saya punya laptop tu, takut sound dia lagi kan. So sebenarnya dia boleh lagi boost lagi sound dia. Alright. Okay, so saya akan kembali balik pada sound untuk overdrive untuk multi effect saya ni. Boleh lah bang nak buat gitar karok main untuk karaoke kan. Nak main atas stage buat pertandingan gitar karok pun boleh bang gitar ni insyaAllah kan. Setting dia dah balance, tremolo pun tak lari, insyaAllah boleh kan. Alright. Jadi dia punya dalam dia saya dah servis kan. Dia pakai mini pot punya potentiometer. Untuk dia punya cavity dia tak ada shielding, melainkan dekat sini dia ada shielding pin lah dekat sini. Lepas tu dia punya output, okay, untuk neck pickup dia 7 kilo ohm. So untuk untuk bridge pickup dia 7 kilo ohm. Yang ni 6.5
Yang ini 6.3, yang ni 6.5. Dia punya, saya pun tak berapa ingat lah saya ukur berapa kan. Tapi itulah dah saya dah ukur dia punya tu. So balance lah daripada segi tone dia dan sebagainya. Dan kita tengok dekat pickup ni pun dia ada staggered, dia ada tinggi rendah. Maknanya untuk balancing tone untuk gitar ni dia setting dia punya model tu memang macam tu. Dia punya magnet dia ada tinggi, ada rendah, ada tinggi, rendah. Tu kita panggil staggered pole. Staggered, S-T-A-G-E-R-E-D, staggered. Right. Kata dasar dia stag, S-T-A-G kan. Okay, sekarang ni saya akan switch kepada sound distortion yang selalu saya pakai main lagu Metallica tu. Dia ada clipping sikit kot. Sekejap saya slowkan sikit dia punya volume. Dia tak noise, okey dah tu. Kan? Okey, kalau saya pakai channel 4 ni, okey, channel 5. So far penilaian saya dekat gitar ni yang just nice. Just nice, value for money untuk 2000 untuk beli gitar ni. Right. Dia punya ringan dia tu. Gitar ni dia tak berat sangat. 2 kg je tu. Saya rasa 2 kg. Memang ringan gitar ni. So kalau nak compare dengan gitar Assistrom lagi ringan. Kan? Okay, so itulah dia review ringkas gitar ni. So maple neck, satin belakang. So dia punya satin fretboard maple dekat depan. So dia punya yang istimewanya pasal fretboard ni, saya rasa antara dia punya asset untuk gitar ni adalah gitar ni menggunakan fretboard maple one piece. Dia one piece, dia bukan maple on maple, dia one piece. So that is why dia ada skunk stripe kat belakang ni. Okay, ada skunk stripe kat belakang ni. Kalau maple on maple, maksudnya maple on maple, kalau ada kerosakan threshold, kita boleh buka fretboard. Macam tu. Dan maple on maple, dia tak ada skunk stripe belakang ni. Alright. Jadi kalau one piece fretboard macam ni, net macam ni one piece. So kalau fretboard, kalau truss rod rosak, so fretboard tak boleh buka pasal ada one piece kan. So nak buka kat belakang ni. Ni belakang ni. Right, dia punya apa nama ni, opening access untuk service dia, untuk maintenance kan. Right. So far okey lah gitar ni, memang seronok main. Gitar dia letak buzzing lah. Saya dah rendahkan dia punya tali daripada 2.5 jadi 1.2. Dia punya ni pun dah tak tajam. Ini yang penting ni bang, macam mana nak main tajam kan. Jadi intonation, jadi dia punya jarak saddle tu saya ke belakangkan sikit sebab dia sharp. Dia fret 12 ke atas tu dia sharp. Dia sharp, jadi saya kena ke belakangkan dia sikit supaya yang sharp tu dia boleh neutral balik. Skala tali tu lah kita kena panjangkan dia. Right. Kalau dia flat tu maksudnya tali tu terlebih panjang, kita kena ke depankan dia. Kena ingat tu sifir dia. Jadi saya dah buat fret leveling, saya dah buat fret dressing balik, ada whole entire fret ni. So dia dah smooth. And macam stainless steel rasa dia. Memang smooth betul. Saya cakap okey juga fret yang dia pakai ni, tak adalah macam apa nama ni, kesat sangat ke kan. Bila saya polish je memang dia putih betul. Putih pula, berkilat kan. So kalau sahabat-sahabat pakai M kecil kan, pakai M kecil, lepas tu ada efek yang bagus kan, ada efek yang bagus. So boleh boleh nak live TikTok ke apa, tak ada masalah. Tapi kalau sahabat-sahabat nak menggunakan effects dan M, then kemudian masuk ke TikTok untuk handphone kan, kita pakai OTG cable ke apa-apalah.
So kalau nak pakai sound daripada amp tu, kita nak tumpang amp punya power tu masuk ke tu supaya tone dia lebih organik. Jadi kalau nak beli amp tu, kalau boleh sahabat-sahabat cari amp yang ada line out. Jangan cari yang tak ada line out. Macam Marshall MG kecil tu 15, yang tu tak ada line out, dia ada headphone saja. Cari amp yang ada line out. Ni petua lah kalau nak cari amp. So daripada effects masuk ke amp. So line out, ada satu wire line out masuk ke interface ataupun masuk ke mixer. Itu penting tu. Macam yang ni saya line out lah daripada head amp ni, line out masuk mixer. Dia macam tu. Kadang-kadang saya kalau nampak saya tak pakai headphone tu, maksudnya saya pakai miking. Line out masuk mixer. Maksudnya miking tu, speaker ni keluarkan bunyi. So kita ada mic kat bawah ni, terus masuk ke mixer. Itu kalau tak pakai line out. Kalau pakai line out, daripada head tu dia ada satu wire line out masuk ke mixer. Boleh rujuk lah pada kawan-kawan yang arif ataupun dekat YouTube banyak dia punya apa nama ni, tutorial dia. Right. Boleh je bang nak main metal, tak ada masalah kita ni. Boleh main metal. Nak main rock, lagu Wings Search pun boleh, tak ada masalah kan. Lupa pula. Biasalah bang, saya ni baru lepas apa nama ni, habis setup gitar, banyak gitar saya buat. Makan pun belum lagi ni, agak menggigil sikit lah kan. Live TikTok pun dah lama saya tak buat dah ni. Follower duk tanya, bang tak live ke bang ini? InsyaAllah nanti dah okey semua baru saya live Alright, takkanlah kita nak live dan kadang gitar tak okey. Kita macam nak live pun tak seronok kan. So itulah dia bang, review saya tentang gitar ni. Memang just nice gitar ni, nama dia vintage, brand vintage, potongan kayu dia bagus. Right. Okay, cuma ada sikit lah apa nama ni, geometrical dia punya ni ada sengit sikit. Maknanya daripada inlay dengan tali tu dia ada serong sikit. Tapi tak kritikal lah. Saya perasan pasal dia punya tepi dia ni, tepi tali satu ni dia ke tengah sangat, tali 6 ni dia ke tebing sikit. Saya perasan kat situ lah. Alright. Okay, so terima kasih kepada Abang Mubin yang sudi mempercayai Hemat Basic Guitar Works. Hingga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you brother.